10 sejarah hantu Jepun. Kalau orang Melayu tak boleh lari dengan cerita hantu Pontianak, orang Jepun pula hidup dalam bayangan hantu Yurei. Dalam budaya Jepun, hantu bukan sekadar menakutkan, ia adalah lambang jiwa yang belum selesai daripada cinta, dosa dan rasa bersalah yang tak dapat ditebus. Jadi berkata video kali ini kita tengok pula 10 sejarah hantu Jepun. Nombor 10, Oiwa. Kisah Oiwa datang dari teater klasik Jepun abad ke-19, Yotsuya Kaidan. Dia isteri setia yang dikhianati suami sendiri demi wanita lain. Suaminya racun dia perlahan-lahan sampai wajahnya cacat, rambut gugur dan akhirnya dia mati. Rohnya kembali menuntut dendam, muncul dengan wajah separuh reput dan mata jatuh. Oiwa jadi simbol wanita yang disakiti lelaki tamak, dan setiap kali filem Jepun tunjuk hantu rambut panjang, ada sedikit bayang Oiwa di situ. Nombor 9, Okiku. Okiku ialah pelayan di istana yang dituduh hilangkan pinggan emas raja. Dia dihukum kejam dan dilempar dalam telaga. Setiap malam rohnya keluar sambil kira pinggan. Ichimai, Nimai, Sanmai, yang bermaksud 1 pinggan, 2 pinggan. Sampai kiraan ke-9 dia menjerit sebab pinggan ke-10 masih hilang. Okiku simbol ketidakadilan terhadap orang bawahan, dan kisah dia jadi asas kepada banyak filem seram moden Jepun. Nombor 8, Yurei. Ini kategori besar dalam budaya Jepun. Yurei biasanya wanita berpakaian kimono putih, berambut panjang menutup muka dan tangan tergantung longgar di sisi. Warna putih itu warna kematian dalam budaya mereka. Yurei muncul sebab dendam, cinta tak selesai atau mati secara tragik. Kalau Pontianak, simbol kematian ibu mengandung. Yurei, simbol jiwa yang ditolak dunia. Nombor 7, Kuchisake Onna. Dia muncul di jalan waktu malam, pakai topeng pembedahan dan tanya, "Saya cantik tak?" Kalau jawab ya, dia buka topeng, tunjuk mulut yang disiat dari telinga ke telinga. Lepas tu dia akan tanya lagi, "Sekarang macam mana?" Kalau kau takut, dia bunuh kau. Tapi kalau kau jawab pandai-pandai, baru boleh lepas. Kuchisake Onna lahir dari mitos moden 1970-an, berakar dari trauma wanita diserang atau dihina kecantikannya. Nombor 6, Takaonna. Hantu ni pelik, boleh memanjangkan badannya untuk mengintai lelaki dari tingkat rumah atau rumah mandi awam. Dulu dia manusia, wanita yang selalu dihina kerana tinggi dan hodoh. Rasa malu dan dendam menjadikan dia roh yang mengintai dan menakutkan lelaki. Takaonna melambangkan kecantikan yang dikecam masyarakat patriarki Jepun. Nombor 5, Zashiki Warashi. Ini bukan hantu jahat. Zashiki Warashi ialah roh kanak-kanak yang tinggal dalam rumah lama. Kalau dia suka tuan rumah, rezeki rumah itu bertambah. Tapi kalau dia hilang, rumah tu akan ditimpa bala. Hantu ni simbol jiwa polos dan semangat pelindung zaman dulu. Ramai orang Jepun percaya kalau dengar bunyi budak ketawa tengah malam, itu bukan seram, tapi petanda rumah kau diberkati. Nombor 4, Ubume. Ubume ialah roh wanita yang mati ketika bersalin. Dia muncul bawa bayi, minta orang jagakan, lepas tu hilang, tinggal bayi hidup-hidup di depan orang tu. Dalam versi lain, bayi itu sebenarnya batu. Cerita ni lahir dari rasa trauma wanita Jepun dulu yang mati tanpa dapat rawatan ketika melahirkan. Ubume ialah simbol kasih sayang ibu yang melampaui kematian. Nombor 3, Goryo. Goryo asalnya bangsawan yang dibunuh atau difitnah. Selepas mati, mereka jadi roh kuat yang menimbulkan bencana, gempa bumi, wabak dan ribut. Orang Jepun bina kuil khas Goryo Jinja untuk menenangkan roh mereka. Goryo ialah simbol ketakutan terhadap kuasa politik yang dizalimi, macam roh yang menuntut keadilan dari dunia yang khianat. Nombor 2, Ashinaga dan Tenaga. Dua makhluk ni datang dari cerita rakyat kuno. Ashinaga bermaksud kaki panjang, Tenaga bermaksud tangan panjang. Mereka berkeliaran di sungai dan laut, bantu satu sama lain tangkap ikan. Walaupun tak jahat, kehadiran mereka simbol keseimbangan antara kekuatan dan kelemahan. Orang dulu guna cerita ni untuk ajar kanak-kanak tentang tolong-menolong. Nombor 1, Onso. Onso ialah hantu wanita yang suka muncul di rumah mandi awam. Dia dikatakan mati dibunuh dalam tempat mandi dan kembali untuk menuntut darah. Roh dia buat air panas jadi sejuk dan kadang-kadang orang nampak kesan darah terapung dalam kolam.
Dia simbol aib dan penderitaan wanita yang diperkosa atau dibunuh dalam senyap. Dalam budaya Jepun, hantu ni bukan musuh tetapi jiwa yang perlu difahami. Sebab tu kalau kau tengok betul-betul filem seram Jepun, yang menakutkan bukan rupa hantu tu, tetapi kenapa dia boleh jadi macam tu. Kalau anda suka video ni, jangan lupa subscribe channel ni. Jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pendapat anda di ruangan bawah. Nama saya aslinya. Terima kasih kerana menonton. Selamat tinggal. Jumpa lagi. Assalamualaikum.